Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia. Cik Kim tengah nak menjawab beberapa soalan. Ada orang yang bertanya, Cik Kim, kenapa dekorasi boleh jadi terapi? Soalannya. Why? Penting sangat ke hiasan ruang dalam hidup kita? Dia tanya. Adakah warna ataupun cahaya, susun atur rumah atau ruang pejabat boleh ubah emosi dan pemikiran kita? Itu pertanyaan dia. Sebenarnya, menghias ruang di tempat kerja atau satu bilik khas terapi di tempat kerja adalah sesuatu yang sangat-sangat terbaik. Sebab tak ramai orang buat perkara ni di ruangan rumah ataupun di ruangan pejabat. Kerana ia apa? Kerana ia menggabungkan seni reka. Seni reka dalaman dengan psikologi untuk menenangkan jiwa-jiwa yang stres, menenangkan mental yang mengalami tekanan dan bebanan. Kerana itu, sekiranya anda ada ruang kosong dekat rumah ke, ataupun ada bilik yang tak diguna pakai di pejabat ke, ayuh bangunkan bilik-bilik yang tak berseri tersebut, jadikan ruang terapi. Kerana itu Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia ada tim yang boleh membantu kalian. Kita ada terapis dekoratif profesional yang boleh membantu anda untuk set up ruang-ruang bilik pejabat supaya lebih segar emosi anda dan mental anda. Ada juga bertanya, Cik Kim, kalau macam tu kalau saya nak jadi terapis dekoratif profesional di bawah bimbingan Cik Kim Training and Consultancy dan Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia, macam mana? Boleh. InsyaAllah kami latih sebaik mungkin. Secara kompetennya, insyaAllah anda boleh terus buat di lapangan. 70% amalinya, 30% teorinya. Kerana apa? Ini dah ada pembuktiannya. Mental Wellness Ecotourism Center Malaysia dah pun set up satu bilik terapi khusus di agensi kerajaan. Anda nak tahu lebih lanjut? Dan macam mana nak belajar menjadi terapis dekoratif profesional di tempat kami? Hubungi terus 019 2044 036. Kerjaya profesional di tangan anda. ZAS.